5 cara kalau awak nak tambah value pada customer. Customer kata, tak payahlah produk ni, mahal lah, apalah. Okey, tapi ada hack dia guys. Hack untuk tambah value, nombor 1, awak bagi tahu tentang money, duit. Awak buktikan yang awak boleh bantu dia extra money ataupun save money. So ada 2 je yang customer akan betul-betul, oh okey, bagus. Maksudnya produk ni boleh buat saya jimat duit. Oh alhamdulillah. Oh produk ni boleh bantu saya tambah duit, nampak? So bila kita kata pasal duit, sama ada awak bantu customer untuk jimat duit ataupun tambah duit. Itu nombor 1. Nombor 2, awak boleh bagi tahu, tuan, dengan gunakan produk ni, tuan boleh bantu untuk jimat masa. Nampak? Maksudnya awak bantu dia untuk extra, tambah masa. Sama ada dia boleh tambah extra masa dia dekat tempat lain ataupun jimat masa dia yang sekarang ni. So, ini pun benda yang sama juga. Macam mana awak nak bantu dia untuk save time? Tuan, kalau tuan buat benda ni 3 jam nak kena spend sehari. Tapi dengan software ni hanya 50 minit je. Setengah jam je. Nampak? So, time. Sebab masa adalah benda yang paling berharga. So, bila ini boleh ditunjukkan, customer rasa okay, valuable. Next, nombor 3 pula adalah buktikan yang produk kita boleh bantu dia kurangkan risk, reduce risk. Sebab risiko ni guys, tak ada siapa nak high risk. Kalau awak ada duit 10 juta sekalipun, awak kalau boleh 10 juta ni invest dekat tempat yang dapat return, kalau katalah 5% pun tak apalah. Sebab 5% ni walaupun dapat sikit, 500k je setahun, tapi ini low risk. So kita nak rendahkan risk, reduce risk. Baru nombor 3. Nombor 4 pula, untuk menaikkan nilai produk awak sampai customer kata tak mahal lah, okey je, saya rasa murah je rupanya produk ni, dengan status. Ini best guys. Bayangkan, kenapa orang beli Ipong ni iPhone 16? Kenapa orang nak beli iPhone 17? Sebab tidak dinafikan dia ada status. Dia rasa proud. Dia ada rasa bangga dengan brand tersebut. Brand itu membayangkan sesuatu. Oh, ni orang kaya ni. Oh, ini orang berjaya ni. Ush, ini bagus ni. Hantar kat mana? International school. International school pun dah ada status sekarang. Oh, saya hantar dekat private school. Sekolah kebangsaan, tak best. So, status ni penting sebab walaupun status ni actually bazirkan duit dia, tambah lagi risiko, contohlah. Tapi sebabkan status, iPhone senang rosak berbanding dengan Android, campak baling anjing pun tak apa. Tapi status, ni kena faham, ni beza Sebab tu, tambah duit, jimat duit. Jimat masa, kurang risiko. Ataupun buat orang rasa bangga. Dan last sekali, nombor 5. Kenapa orang sanggup spend duit pada produk yang tak masuk akal? Rupanya produk ni ada value yang terakhir dipanggil sebagai entertainment. Produk itu boleh menggembirakan dia. Entertainment ni adalah buat dia space, waste time. Kadang-kadang memang nak bagi dia happy je lah. Nak bagi just bagi dia happy. Kadang-kadang quality time dengan family. Contoh awak tengok, ada setengah produk ni, dia tak ada value sangat pun. Nak kata mahal, mahal. Masa, ambil masa lama. Contoh pasang Lego. Dah lah mahal, harga sampai 300-500. Bukan sekejap nak pasang Lego ni guys. Ambil masa lama. Mau 2-3 hari. Kadang-kadang mau 2-3 minggu kalau ikut Lego yang besar tu. Risiko. Risiko ialah, risiko Lego ni mungkin tak ada value. Dah beli habis, burn macam tu je. Status, mungkin okey lah sikit. Ataupun tak ada status pun sebab dia just collector. Dia tak ada post apa-apa pun. Tapi Lego ni memberikan dia kepuasan, ketenangan, dia rasa happy. So ini cara untuk tambahkan value pada produk kita. So sekarang ni saya tanya awak, produk awak mahal ke murah? Kita compare pula price versus risk. Price versus time. Awak boleh listkan semua ni, tapi last sekali bila awak list yang sebenarnya all in, kalau awak list yang semua adalah ultimate formula dia adalah price versus value. Sebab kesemua money, price versus money, price versus risk, price versus time, price versus status, price versus happy. Kalaulah awak boleh buat produk awak ni ada semua elemen-elemen ni,
boleh jimatkan duit, kurangkan masa, kurangkan risiko, status pun naik. Oh, happy pula lah pakai produk ni. Maka produk awak super duper valuable. Money cannot buy. Sebab mana ada duit boleh beli masa, mana ada duit boleh beli status. Macam tu. So guys, semoga video ni bermanfaat. Sekarang ni saya nak awak fikir betul-betul, macam mana aku nak tambahkan duit, masa, kurangkan risiko, tambahkan status dan naikkan elemen entertainment dalam produk ataupun servis aku. Dengan cara ini, value produk awak akan naik, harga akan rasa murah. Customer kata, okey, murah. Sebab value naik, price dia maintain, tapi sebabkan price ni maintain, tiba-tiba harga dah tak pandang dah. Sebab value dah terlampau tinggi. Itu je untuk video kali ni. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa dalam video seterusnya. Yes.